Assalamualaikum semua. Hari ni makcik nak sembang sikit untuk anak-anak muda, terutamanya yang baru lepas SPM dan tengah fikir nak cari kerja apa kat Selangor. Makcik faham, kos sara hidup kat Selangor ni makin tinggi, harga sewa bilik, makan, tambang pengangkutan, semua makin mahal. Kadang-kadang, mak ayah pun pening nak cukupkan belanja. Makcik nak cakap, kerja sebagai kru restoran ni sebenarnya antara pilihan paling bijak untuk anak-anak muda yang baru nak mula cari rezeki. Kerja ni tak perlukan pengalaman, asalkan ada minat nak belajar dan boleh ikut disiplin waktu kerja. Paling penting, banyak restoran di Selangor ni sentiasa perlukan pekerja baru, dari Shah Alam, Puchong, sampailah ke Kajang dan Ampang. Gaji permulaan biasanya sekitar RM1,700 hingga RM2,500 sebulan. Kalau rajin, boleh dapat allowance kerja lebih masa dan ada restoran yang bagi kenaikan gaji setiap 6 bulan atau setahun ikut prestasi kerja. Jangan risau, lepas beberapa bulan, dah boleh naik jadi supervisor atau ketua kru kalau tunjuk rajin dan jujur. Selain gaji bulanan, kerja kru restoran sekarang banyak bagi faedah. Kebanyakan majikan sediakan makan percuma setiap hari, kadang-kadang 2-3 kali sehari. Ada juga yang sediakan hostel atau bantuan sewa bilik, jadi tak perlu risau pasal tempat tinggal. Uniform dan latihan biasanya diberi percuma, jadi tak keluar modal beli baju kerja. Sesetengah restoran bagi allowance pengangkutan, subsidi bas atau Grab, dan ada yang tolong bayarkan caruman KWSP dan SOCSO sekali. Semua benefit ni memang sangat membantu ringankan beban kos sara hidup, terutama untuk yang merantau dari kampung. Kerja sebagai kru restoran ni, walaupun nampak penat, tapi banyak benda boleh belajar. Cara berkomunikasi, jaga kebersihan, kerja dalam kumpulan dan urus pelanggan. Ini semua pengalaman penting untuk masa depan, kalau nak mohon kerja lain atau naik pangkat dalam bidang F&B nanti. Ramai juga yang bermula sebagai kru, lepas 2-3 tahun boleh naik jadi supervisor, manager atau buka bisnes sendiri. Makcik pesan, sebelum mohon, sediakan resume ringkas, tulis latar belakang, minat dan kemahiran. Kalau boleh, cari kerja yang dekat dengan tempat tinggal untuk jimat kos pengangkutan. Tanya terus majikan tentang benefit yang diberi, supaya tahu apa yang boleh dijimatkan setiap bulan. Dan, bila dah dapat kerja, simpan sikit gaji untuk masa depan. Jangan lupa bantu mak ayah kalau mampu. Akhir sekali, makcik doakan semua anak-anak yang tengah berusaha cari kerja dipermudahkan urusan. Kerja halal ni, walaupun permulaan kecil, tapi insya-Allah besar manfaatnya untuk hidup dan keluarga. Yang penting, jangan malu bekerja,